Nampak putih kan? Mi amor. Mi amor. Ya. Sorry sayang, I tak makan durian. Minta maaf lah, I makan limau je. I memang tak makan durian, minta maaf lah. Bukan I tak nak makan durian. I nak makan durian tapi buat masa sekarang ni I tak makan. Aurat tu saja. I bukannya perempuan pun kakak. Aurat tak mana pula. Takkanlah ajak I ni, kategori I aurat macam mana ni. Sampai bahu pun tak boleh nampak. Ha? Akak tu kalau bau akak tu besar macam kepala budak, akak patutlah tutup. Bau saya ni kecil kakak. Bau saya ni runcing. Bau Miss Universe. Akak bau macam kepala budak, bolehlah tutup aurat tu. Kan? Berangan Bukan berangan. Kita cakap betul lah. Buah lima ni memang bagus. Masih lagi duduk Australia sayang? Yang umur I yang 41 tahun ni, I nampak macam Gen Z kan? I tak nampak macam 41 tahun. I bukan berangan, the fact. Bukan I berangan, the fact. Beg ni Sajak beli kat Johor tau. Dekat mana tu yang tempat yang murah tu? Yang apa tu nak? GPO GPO. Hingga dah sekarang beg ni ada. Elok lagi. Dah lama dah. Beg ni ada kat 6 tahun dah. Masa Sajak beli tu dalam promotion dan 200 satu tak? Masih cantik lagi.
Bukan asam. Asam tak hidung. Baju tadi kena ni. Kena air sayur. So, I tukar baju. Okey ke makeup sajak tadi? Sajak buat. Nampak lip tint sajak ni cantik kan? Very natural. Colour dia memanglah terus terang cakap pakai lipstick mahal ni kan, kita boleh rasa muka kita tu nampak lawa. Betul. Bila kita pakai lipstick mahal ni, memang nampak lawa betul. Kod 541. Macam ni. Kan? Untuk abang yang spend duit. So maknanya kita boleh cium dia. Kalau kita pakai lipstick ni cium dia, kena bayar. Macam minta maaf lah bang. Satu sapuan lipstick saya saja pun dah 300. Ini pula lah keluar dengan abang. Abang belanja saya makan roti canai je. Minta maaf lah. Sorry. I bukan tak boleh makan lipstick murah. Boleh. Tapi pedih. Bibi merekah. I kena pakai lipstick yang mahal. Sebab prevent and protect. Sebab bila I bercakap tu semuanya adalah benda yang bunga-bunga. Tapi kalau abang tak boleh bagi saya benda-benda yang makan. Yelah. Sekat makan tak pandang. Saya tak pandang makan bang. Sebab lipstick saya ni dia tak boleh nak transfer. Tiba. Lipstick saya tak boleh nak transfer bang. Minta maaf. Bila cium je dia tak akan meninggalkan kesal. Oh my god. My accent Malay is so bad right now. Okay, dia tak akan transfer pada abang. So kalau abang nak saya makan, lipstick saja 300. Abang tengok brand apa ni bang? Brand apa ni? So abang tengok brand saja abang dah tahu. Kalau cakap abang manja limau, manja durian, bukan level saya bang. Saya bukan makan level-level buah-buahan. Saya memang suka makan buah. Tapi bila abang bawa saya nak makan steak. Ayo, saya makan daging. Daging bang, daging. Apa faham tak? Bukan nasi goreng Jangan bawa saya makan nasi goreng. Saya nak makan daging. Gitu. Bila saya keluar dengan abang tu kata saya kurus makan salad. Tak, bila saya keluar dengan abang, saya tak makan salad. Saya nak makan daging. Betul-betul. Real food. Daging. Saya kat rumah je saya jadi kambing. Tapi bila dengan abang, saya nak pegang pisau satu garafu tu. Ni, nak serat ni. Seratkan duit abang. Apa yang saya serat tu, saya makan. Sebab lipstick saya 300. Ini 300. Belum campur dengan lip oil lagi. Lip oil saja dah berapa? So dua-dua dah 600. Ni makan dengan abang bagi macam nasi goreng. Memang abang ni tak betul Tak betul. Lipstick saja pun dah 600. Makan lipstick pun mahal. Habis tu abang isap rokok tak elok pun abang. Bibir dah lebam. Isap rokok bau bakul. Lepas tu bila saya lari abang kerja dah semput. Lagi dah tak ada berfaedah. Saya ni at least prevent and protect. Bibir saya ni terjaga. Minta maaf lah bang. Jujur cakap.
Abang isap rokok, nanti abang kojol. Saya ni pakai banyak lipstick mahal, bibir saya makin lawa sangat. Sebab dia prevent and protect. Ada vitamin, ada peptide, macam tu. Abang, 2 saja, saya boleh pakai 2 tahun. Abang tu isap rokok, 2 kotak dah 100. Itu satu hari tau bang. Saya ni, lipstick memang mahal. Tapi pakai kat 2 tahun bang Pakai sikit je. Sikit dah merelik dah. Contoh macam ni. Tengok ni. Tengok. Tengok ni. Sekali sapu je. Lawa dah. Kan? Segok no. Kita lipstick walaupun 2, 3, 600 tapi pakai 2 tahun. Lelaki kan dia kata lipstick pun mahal. Habis tu rokok dia tak kira pula. Itu baru rokok. Belum lagi dia hembur-hembur yang benda-benda elektrik tu. Belum lagi kalau dia pergi tempat-tempat arak, shisha-shisha lah apalah pakai. Kalau kita tu asyik komplain lah lipstick mahal lah, itulah inilah kan, betul tak? Sis. Kan? Memang betul pun. Highlight apa saja pakai? Sebenarnya, muka I ni cantik ni sebab I spend duit. Pertama, I pakai placenta. Kedua, I pakai apa tu panggil? Salmon DNA. Ketiga, I pakai Julok treatment. Lepas tu, I buat drip. Banyak, kosi I memang tinggi sayang. Jujur cakap, kosi I tinggi. So, kalau I dapat lelaki yang setakat-setakat belanja makan, setakat-setakat belanja pakaian-pakaian Zara, that is not me sayang. I kalau lelaki nak I nak duit. Duit. Yang, you jadi perempuan pun you kena duit. Pertama duit dulu. Kalau tak ada duit, jangan bagi sayang. Tak kisahlah korang kata tu, alamak tak boleh lah. No. Duit tu penting Duit tu, kita bukanlah duit banyak. Tapi kita nak duit untuk kita punya investment. Cakap dia, I bukanlah banyak pun. Dia kata, kau ni pakai makeup tak ada pula kaya. Abang tu beli rokok kaya ke tak? Abang tak pakai makeup pun abang tak kaya. Dia kata, kalau lelaki tanya, kau pakai duit, kau beli makeup banyak-banyak, membazir je. Abang tak pakai makeup pun abang tak kaya. Macam mana? Cakap je macam tu. Lah, dia tak pakai makeup pun tak kaya ke macam mana? Kan? So, macam mana nak? Abang tak pakai makeup pun abang tak kaya. Macam mana tu? Review. No money, no talk. Berapa kos sebulan kat muka saja? Tak banyak. I bukan kos sebulan saya. I ambil package terus. So, untuk package I, 4 bulan, package I letak 5,000 terus. So, 5,000 untuk 4 bulan. For me, that is worth it. 4 bulan. So, kita costing saja 4 bulan you bagi. 4 bulan you kali, bagilah 5,000. So, treatment I seminggu sekali ada drip. Lepas tu I buat sebulan sekali plastik salmon DNA. Lepas tu Julok. Lepas tu sekali dengan botox. Okay lah 5,000. That is my cost. So you janganlah macam lebih-lebih. Kalau you nak cakap lebih-lebih, money talk. Money first. At least you nak jumpa. You pandai pula memilih yang nak lawa-lawa you nak dating. Habis tu I tak boleh nak pilih. Kalau you boleh pilih, nak lawa-lawa you nak dating. Habis tu I tak boleh buat pilihan ke? Kan? Cakap je macam tu. You pandai pula you dating nak pilih selected.
yang cantik, yang pandai OOTD semua. Kan? You kena cakap macam tu je, sis. Cakap je macam tu. Puaskan hati you. Hidup jangan jaga hati lelaki. Jaga hati you dulu. Kalau lelaki tak pandai jaga hati you, macam mana you nak hidup bersama? Macam mana? Kalau benda basic pun dia tak boleh bagi. Macam mana dia nak provide yang lain? Betul. Lawa kau siut. Betul kak. Tajak pakai cantik. Yang filter dia bukan mengubahkan kita jadi kucing baru. Kalau kau cantik, kau pakailah filter macam mana pun tetap cantik. Dia bukan filter ni kau pakai tu kau jadi kucing, bukan kau jadi anjing. Lainlah kau jadi babi, tak apalah kan, betul tak? Kata Sajak ni kenapa jadi babi pula ni? Dia pakai filter ke? Kau bolehlah kata dia pakai babi. Kenapa filter ni macam babi? Faham? Kau kalau buruk, kau pakai filter apa pun kau tetap buruk. Suka faham. No, bagi like lebih no. 4,000 lebih orang tengok aku. Bagilah like lebih no. Aku nak like je. Aku tak minta pun give. Aku nak like. Tapi kalau kau bagi give, why not? Terima kasih lah kan. No, follow lah mak punya TikTok. Follow. Bagilah no. Follow lah mak. 4,000 lebih orang tengok mak. Bagilah mak 500,000 like. Engkau nak bagi aku advice macam-macam kat perempuan. Perempuan tolonglah. Bagilah like kat Sajak. Kakak, adik. Tolong ni Sajak. Sajak nak like je. Terima kasih yang follow Sajak. Thank you Juliana. Follow Sajak. Thank you. Bagi Sajak like. Outfit cantik. Outfit Sajak dah tengok ni. Outfit Sajak. Okay. Simple. Tersekap lah. Gitu. Kan? Nak makan nasi ayam je. Tiba. Outfit pageant. Wah, pakai filter. Sajak cantik. Terima kasih siapa yang bagi bunga rose. Thank you. Kakungka. Sawadika. ฉันเจโนซาจานะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนไทยนะคะคนมาเลเซียค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมนะคะชิงค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนไทยค่ะคนมาเลเซียนะคะแล้วก็ที่ออสเตรเลียนะคะชิงค่ะ ไม่ใช่จริงผู้หญิงนะคะผู้หญิงกระเทยค่ะผู้หญิงกระเทยค่ะจริงค่ะขอบคุณค่ะมีโทเลนะคะมีโทเลค่ะสวยมะสวยจริงๆนะคะมีโทเลนะคะมีโทเลค่ะไม่ใช่Lawa, baju pun cantik. MitoleนะคะTajak pernah akan makan daging kangaroo. Handbag letak apa saja. Letak yang mahal. Lipstick yang letak yang Tajak letak ni semuanya mahal. 2 lipstick 600. Lepas tu I letak minyak wangi. Lepas tu ada kat credit card I. Adalah I punya credit card, ID I. Cukup lah. Apa yang nak letak lagi? Kunci rumah. Kenapa? You nak letak credit card you kat dalam beg I? Boleh je kat sini. Bagi je credit card you kat I pandailah jaga. Simpan dengan baik. Cakap lelaki you. Okay? Kalau perempuan, kalau lelaki kata tak apalah bang, kalau abang tak nak bagi duit, tak apa bang. Sekarang ni dah boleh transfer. Dah ada pay ID. Lepas tu abang boleh juga, tak apalah bang, abang bagi je abang punya code untuk after pay tu.
Sekarang ni kat mana-mana tempat beautician atasan tempat-tempat klinik kecantikan boleh bayar after pay bang. Boleh bayar after pay. So tak ada masalah. Kalau abang tak boleh bagi sekelebab, abang bagi je nombor-nombor abang tu, saya boleh bayar pakai bulanan. Tak ada masalah, kan? Sebab kat sini sekarang buat treatment dia tak semestinya kena bayar cash. Dia ada plan pembayaran. Tiba kita ajar, kita educate jantan supaya jantan faham yang kita ni hidup kena ada spend and saving. Gitu. Kalau kita benarkan lelaki-lelaki, kalau kita sebut harga bang, harga asal 5,000 memang harga 5,000, tetapi mereka ada plan pembayaran. So tak salah kan kalau abang tu dalam menghisap rokok. Abang menghisap rokok, balik rumah abang hisap saya. Saya pula hisap apa? Saya hisap yang benda kecantikan bang. Saya ambil salmon DNA, saya ambil drip, itu yang saya nak. Abang tu merokok nanti abang nak kojol, dah lah semput, mampus, kan? Sebab itulah sistem dalam badan abang tu tak sampai sesaat abang dah letih, penat, abang dah cungak-cungak. Itulah, dah lah perut abang boyot. Nak kata mengandung pun tak. Abang nak yang lawa-lawa, kan? Jujur cakap, dah lah bibir abang tu lebam. Bibir abang tu dah sama dah color macam tapak kasut. Lepas tu abang datang cium saya. Dah cium saya, habis tu yang saya ni nak hisap apa? Habislah abang sedutlah semua. Sampailah saya kering. Habis tu saya tak nak top up ke? Cakap macam tu. Kau ajar balik laki kau. Habis tu saya tak nak top up ke? Puas hati. No, bagi like lebih, no. Like lebih, please. Like lebih. Like lebih saya, like lebih. Bagi like. Tahu-tahu je. I nak like saya, like. Kelakarlah kojak ni. Lucu saja ni. Tukar baju. Jak sesama ke. Sejuk saya nak sini kan winter. Tetap, walaupun winter tetap off shoulder. Okay tak? Rambut sajak ni by Babla. Kalau you all tengok rambut sajak ni, I never do extension. I memang tak ada buat extension. I pernah dulu buat extension masa saya kat Malaysia. Tapi once saya kat sini, ini hasil rambut Babla. Babla is number one, the best ni. Dia punya hair serum dia ni, you should buy. Sebab ini memang bagus. I tak tipu kalau you pakai, lelaki perempuan memang bagus. Pakailah, you kena spend. Babla ni pun tak mahal pun no. Boleh bayar after pay lagi, tak ada masalah. Nak tak nak je. Laki kalau botak tak nampak jongoh. Orang kalau laki botak lagi ramai buaya nak. Kita biar botak kalau laki kita, biar kita pula dapat cantik. Laki botak tak apa, yang you botak tak apa, yang orang tak pandang you. Tapi I ni sebagai penyeri, orang pandai tau. Nanti orang kata, you tak pandai jaga bini. Takkan bini akan jaga abang? Apalah kena pandai jaga bini? So kalau abang nak macam tu, saya cantik, abang tu dah lah botak. At least saya penyeri. Gitu cakap macam tu. Abang dah botak tu memang itu okey. Kalau laki botak tak apa. Laki botak okey. Yang penting jangan dia botak ni. Laki kalau botak ni tak macho, babe. Tak macho. Cakap je, bang botak tak apa bang. Tapi kalau abang botak ni, tak macho bang. Tak macho. Tak maaf lah. Gitu. Faham? Okey, kalau faham, like banyak. Like Sam. Like. Cepatlah like. I nak like. Bagilah lebih sikit lah I tu. See. Setuju. Cepatlah. Sekarang semua duit kan. Yelah. Tak penuh kau cakap dengan lelaki, yang I nak buat treatment, drip, I nak buat salmon DNA, I nak buat rambut, I nak pakai produk-produk cantik. Boleh tak abang bayar bang?
Tak apa bang, ada plan bang, ada plan. Kita kena educate laki kita. Lagi satu, laki ni bila dia berhenti kerja, cepat-cepat kena dia cari kerja. Kita kena bagi arahan kat dia. Jangan bagi dia ni. Dia sepatutnya, dia sebagai ketua keluarga, tiada alasan untuk dia kata tidak boleh dapat duit, tak boleh tak kerja. Kena kerja. Kerja ya. Betul. Itu memang tugasan. Lelaki kena provide, dia kena jadi sebagai provider. Tapi aku tengok sekarang, zaman lelaki-lelaki sekarang ni, dia orang pandai tau cari perempuan-perempuan. Ujung-ujung, mula-mula dia jadi apa tau? Dia jadi buaya. Orang kalau lelaki buaya ni, dia memang banyak duit. Dia first kan, dia jadi buaya. Dia jadi buaya. Dia sapuk perempuan dia ni. Bawa pergi makan lah, ni tempat mahal lah. Bawa pergi shopping. Dia jadi buaya sebab buaya kan banyak duit. Lepas tu kan dia dah kahwin. Lepas tu kan tiba-tiba kan buaya ni kan, dia boleh dia golek. Dia kata golek tu bisnes dia tak jalan lah. Dah tak bagus macam dulu lah. Dia tu golek. Dia jadi tenggiling. Dia jadi tenggiling pula pusing. Pak. Lepas dia jadi tenggiling kan, dia duduk setempat. Dia terus jadi apa? Biawak. Jadi buaya, jadi biawak tu yang bahaya no. Bila kau bagi tempoh laki macam terduduk kat rumah, jadi biawak, lepas tu kau pula dah biasakan kau support 1 bulan, 2 bulan, lama-lama biawak tu akan terdampar. Lepas tu dia jadi macam tintong, dia rasa macam dia malu nak kerja balik lah apalah. Tak boleh tu. Sebab tu lah, kalau lelaki ni tak dari 3 dimensi ni, daripada buaya, jadi ke biawak, jadi tenggiling, lepas tu jadi tenggiling, turun ke biawak, maknanya hidup kau jadi pencacai no. Perempuan akan jadi pencacai. Kau lah buat anak, kau lah cari duit, kau lah membasuh, kau lah ni sebab kau dah bagi dah ni. Kena fikir tu. Hidup jahanam hidup kau, jahanam. Like. Banyak duit yang cari yang ketat. Dia bukan nak ketat yang sebab dia punya pendek, kecil. Bila dah pendek, kecil, kau carilah macam mana pun, kau akan rasa mana tu lebar. Dia macam mana? Kau jangan salahkan perempuan. Perempuan tu tak ketat-ketat. Kau sebenarnya kau yang kecil. Ya, jujur. Tak ada istilahnya. Perempuan Malaysia, kebanyakannya semuanya memang Asian. Asian dah tentu memang kecil. Kalau kau dah, dan kau punya kecil ketot, kau carilah siapa pun, sama je rasa. Kau betulkan diri kau. Kau jangan nak betulkan perempuan. Perempuan tak ada betul. Perempuan okey. Kita manusia, makin lama kulit kita tak pakai, dia akan sempit. Faham tak? Tapi kalau kau tu jenis memang jenis kecil, halus, lepas tu kau masuk lah macam mana pun, memang tak akan muat. Masalahnya kau lah kena pergi betul besarkan. Bukannya perempuan je kena cari yang ketat. Sebenarnya aku tak terima benda tu. Sebenarnya kalau kau jenis memang perangai gatal, memang jenis merenyam, memang tak cukup seko, kau bagilah alasan perempuan tak pernah ketat lah, tak pernah itulah. Kalau kau kecil. Kau faham tak? Dah lah kecil, semput, lepas tu sesaat. Sesuai lah, cukup kau 5. Kau 3 ni cukup dah lah. Kecil, semput, sesaat. Kan? Lepas tu kau jenuh lah nak cari yang baru, yang ketat. Macam mana dah 3 ni memang kat engkau? Baru lah.
Kan? Not, bagilah not like lebih not 500. So, I tak pernah jujur cakap. Lelaki, biasa lelaki kau yang banyak ni siapa tahu? Semua muka yang bukan nak cakap lah. Yang besar-besar, yang gemuk-gemuk, perut ke depan. Kau ingat perut ke depan tu besar mana je? Kalau perut ke depan, bawah tu berapa dia tinggal? Ha? Lepas tu dia cakap abang mampu. Sebenarnya yang lelaki bini yang ada 3 orang ni sebenarnya tak bahagia kat atas katil. Sebab dah lah kau tu naga. Kan? Berkotak-kotak, semput. Lepas tu pula berapa sesaat je kecil bermenor. Kau tak payah nak bubukkan perempuan. Kata perempuan ni longgar lah. Engkau tu yang kecil halus, kau jenuh nak salahkan perempuan. Tak ada maknanya. Tak usah nak bohong hidup. Kan? Lelaki, dia tak akan komplain. Dia perempuan beranak macam mana sekalipun, kalau dah lama tak guna, dia akan jadi kecil, sempit. Memang akan sempit sebab kulit kita ni kan fragile. Kau ingat habis tu kalau pudul lawak, takkan barai macam tu. Tak ada. Menipu. Kau cari dia cakap aku, kalau dah lama tak pakai, lama tak bersama, dia automatik akan sempit, akan kecil, akan macam dah lama tak merasai, memang akan sempit. Memang, ni daging, memang akan rasa, memang akan rasa. Tak payahlah kau menipu kata dah longgar lah, apa itu bohong. Bohong hidup, tak habis. Kan? Mana suplemen yang orang tu Sajat? Tak apalah Jad, jadi kau ada orang yang besar. Okey, Sajat bagus hal macam ni. Sangat memahami. Yelah, memang I memahami. Sebab tu orang perempuan suka kawan dengan I. Sebab I akan bagi advice. I kalau lelaki cakap dah longgar lah apalah, sebenarnya menipu. Kalau jadi gaib juga. Tak ada makna lah longgar lah apalah. Tak ada bohong. Kan? Lain lah kau susah tu, orang tu tiba mata tu putih macam tu. Tak apalah juga. Ini siap boleh macam, okey bang, mau ke? Boleh ke bang? Boleh lagi bang? Lain lah kalau kau masuk tiba perempuan tu, mata tu naik atas jadi ju-on ke. Boleh lah kau macam, balakkan kami 3 ni. Boleh lah. Ini kalau cakap, abang okey tak bang? Okey ke? Boleh ke? Maknanya, jangan membohong hidup. Hidup jangan bohong kau ni memang ada otak. Kalau bila otak kau tak payah nak bohong, tak payah nak cing-cing kat perempuan tak payahlah. Kan, kau tak payah nak ego sangat. Feeling. Kan, kalau mata kat atas tiba-tiba macam tu, macam nak termuntah ke, tiba-tiba macam nampak macam dia macam menggigil ke apa, bolehlah kahwin 3. Ini kalau masuk, bang okey ke bang, okey ke? Kalau dia pun boleh macam guide engkau okey, feeling kata tak ketat. Kalau engkau tu kadang orang tu dah masuk ke bang? Sebenarnya kalau perempuan kata, bang dah masuk ke bang? Bang dah habis bang? Sebenarnya bukan perempuan tu yang masalah. Sebab kau punya kecil. Sampai orang tu tak sedar kau masuk. Dah masuk dah.
Jujur cakap, betul kau pilih tak kaki perempuan yang banyak-banyak? Ayo, tolonglah. Ah. Terima kasih ya. Cerita lain saja. Tak adalah. Aku akan cerita akan mentegakkan perempuan punya right. Dengar sini. Kita sebagai orang perempuan. Kita sebagai orang perempuan. Kau sebagai orang perempuan Ni aku ni. Aku ni. Bukan nak ajar berguru. Tapi kau sebagai orang perempuan. Buka telinga tu lebar-lebar. Buka telinga lebar-lebar. Ingat ni. Kalau lelaki nak engkau pertama duit. Faham tak? Duit. Cakap dengan diorang, I nak pakai lipstick Dior. Sebab lipstick I, bibir I mengekar-kekar. Boleh pakai lipstick biasa, tapi make sure kena ada lip oil. Sebab lip oil ni memang bagus. Jujur cakap memang bagus. Lagi satu, kalau kau tak pakai Dior sekalipun, beli barang kemas. Okay. Kalau dia kata, I suka natural beauty. Kalau you suka natural beauty, bawa I pergi buat tempat kecantikan. Orang, kalau kahwin umur dia 16-17, you boleh panggil dia natural beauty. Kalau 18 ke 19 boleh panggil natural beauty. Tapi bila you dah masuk ke 40, tu bukan nature yang. Itu memang dah kedut. Faham tak? You memang nak kena boosterkan balik muka you tu. Tak ada makna natural beauty. Kau dah berkedut dah no. Kalau kau senyum tu dah boleh bertakung air dah. Feeling natural beauty. Cakap je laki kau tak ada duit, tenang. Sangka. Yalah. Harus. Terima kasih. Thank you. Saya, sengket mak. Alah, sebenarnya dia ada duit. Dia tak nak je tu bagi engkau. Lelaki umur makin 40, dia makin lagi banyak, dia lebih settle tau, lebih settle down. Dia tahu dia makan, minum, balik, dia ada duit dia tu. Orang, kalau umur 40 dia tak ada duit, maknanya kau bermasalah dalam segi financial. Itu je. Kalau umur kau dah 40, tapi kau tak ada duit, kau jadi apa no? Kau ni dah ibarat macam daddy tau. Orang daddy biasanya berduit. Lainlah kau budak-budak sekolah. Ini kalau umur 40, kau tak ada duit, kau mengalahkan budak-budak menengah pula. Tak relax lah, brother. Kita kenalah menekan-nekan. Kita kena menekan-nekan laki kita. Umur 40, you kena settle down. You dah relax dah. You tak perlu nak kerja banyak-banyak. You kena enjoy your life. Itu baru betul. Ini kau umur 40 dan 50, tapi kau masih tak ada duit, tak ada saving. Tak boleh nak jadi provider yang bagus. Macam mana? Macam mana kau nak jadi leader? Macam tu lah. Nasib orang berbeza-beza. Nasib orang berbeza-beza. Ya. Memang nasib orang berbeza-beza. Tetapi kalau berbeza, kalau kita tak ada usaha, kita gunakan alasan nasib berbeza-beza. Tapi kalau nasib tu dah ada, cuma korang tak nak usaha. Nasib, kenapa selama ni bila susah nasib? Kenapa suka cakap benda tu nasib berbeza-beza? Sebenarnya, kita ni dah nampak dah benda tu boleh dapatkan duit, tapi kita saja tak nak rajin, jadi pemalas. So, kenapa kita nak cakap macam tu? I tak setuju dah dengan hal-hal macam ni. Kita sentiasa kena, otak kita kena patut kehadapan. Kita dah 2026 tau. Kita tak boleh nak salahkan nasib. Semuanya kena salahkan nasib. Bila susah je nasib. Kenapa tak pernah ada rasa nak usaha? Usaha, mencuba.
Ni tidak. Semuanya nasib, 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 nasib. Tak bolehlah macam tu. Kita kena usaha yang. Kalau nasib, semuanya nasib, susahlah. Ya, itu adalah pemalas. Orang yang cakap tu adalah orang pemalas. Okey? Kalau perempuan yang cerah berai pula saja. Kalau perempuan yang cerah berai, itu maknanya memang tak ada jodoh. Perempuan yang cerah berai bukan bermakna perempuan tu, bukannya hubungan perkahwinan tu bermasalah. Bukannya orang kata antara lelaki tu dengan perempuan tu tak boleh bersama. Bukannya diorang, tapi memang diorang dah tak ada orang kata apa tu sehaluan. Jalan bagusnya adalah perceraian. Tak bermakna perceraian tu kita kena hilangkan tanggungjawab kita sebagai parents. Kalau you ada anak, I banyak tengok lelaki, jujur cakap perempuan tak orang kata 90% lelaki selalu bermasalah bila dia dah cerai berai. Dia tak akan ambil tanggungjawab dia sebagai parents dah. Yang banyak akan ambil tanggungjawab adalah perempuan. Perempuan yang kena pikul. Perempuan dia lah pikul status janda. Lepas tu dia kena pikul hal anak pula. Sebab apa lelaki? Sebab lelaki kata, oh aku tak perlu. Sebab mak ni, sebagai ibu ni, diorang ni akan sayang anak dia lebih pada bapak dia. Jujur cakap. Lelaki tak. Lelaki hanya tahu buat anak je. Bila buat anak, tahu. Bila tanggungjawab, buat tak tahu. Itu je lah perangai. You tahu tak Australia, kalau parents tak bagi tak bagi tanggungjawab yang sebaiknya pada anak, parent tu boleh masuk penjara tau. Dia akan heret parent tu masuk penjara. Kalau di Australia. Okey lah yang. I nak lihat kejap. Nanti buat live lagi. Take care, bye.